Dia lagi tinggi daripada aku punya badan, macam ni. Okey korang, dekat tangan aku ni ada tripod, which is aku tahu ramai gila content creator kat luar sana, tapi nak cari tripod yang memang betul-betul suit kita punya lifestyle. Aku nak tunjuk kat korang brand yang ni, brand dari TNW. Macam biasa ada dekat yellow bag dekat bawahan. So, dia macam ni je, lipat. Yang paling best, dia built-in remote tau. Meaning, dia boleh jadikan as shutter button so that korang tak payah bergantung pada timer. At the same time juga, dia boleh macam ni. Dia boleh pusing and then lepas tu korang boleh pusing macam ni. Nak letak phone melintang ataupun menegak so that korang boleh letak phone korang kat sini lah, nampak tu. So, lagi satu pula kan aku nak tunjuk kat korang kan. Dia bukan setakat tinggi ni tau. Dia boleh extend juga macam ni. Dia boleh jadi macam monopod juga tau. Macam let's say kalau korang nak jadikan as selfie stick. And untuk let's say kan yang solo creators, aku rasa korang boleh consider ni juga sebab tapak dia agak besar. Nak buka senang, tak payah pakai nak. Dia effortlessly, korang just tekan button dia akan auto buka macam ni, nampak? So korang boleh, agak besar. So kita demo siap-siap Macam biasa, macam ni, dah buka. Let's say korang pusing macam ni. Lepas tu korang beri lock kan. Beri lock, bagi dia ketat-ketat. Let's say korang pusing macam ni, buka. Lepas tu korang boleh letak handphone korang. So dekat tangan aku ada handphone lah obviously. Macam ni je. So aku boleh like, let's say kan, buka kan. Buka, lepas tu aku boleh aku boleh directly shoot. Let's say kalau nak buat as remote shutter pun boleh. And ini pula dari segi dia punya length dia. Bukan length, dia punya ketinggian dia. So lepas aku extend, aku rasa dah extend maksimum dah kot. Ush, boleh tinggi lagi. Bapak lah agak tinggi lah. So korang tengok dari sini kan. Dia lagi tinggi daripada aku punya badan. Macam ni. So, macam sekarang korang dah tengok macam mana tinggi dia. Jom kita lipat balik. Macam tu. Lepas tu korang lipat balik macam ni. Lipat. Lepas tu buka balik. And cucuk, lipat. This is the end product. Sekejap. Dah boleh letak dalam beg korang. Silap-silap nak letak dalam sling bag pun boleh. At the same time dia sangat tinggi. So macam biasa, jangan lupa check out dekat beg kuning, beg merah, beg biru, beg apa-apa je lah. Boleh check out terus.